tarawih ni yang paling popular sekali. Mana yang paling baik? 8 ke, 10 ke, 20? Yang paling baik adalah buat. Ini masalahnya sampai 28 Ramadan aku tak tahu nak buat 8 ke 20. Tak buat lagi ni. Kau pergi dekat masjid ni, kenapa tak? Dia dah lah 8, laju pula tu. Allazina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Senyum makmum, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu akbar. Woi. Inilah imam yang kita cari. Sebiji je ambil je. Ramailah orang pergi kat masjid tu. Masjid kat kampung tu dalam 8 laju. Ramai orang tahun tu. Wih, ramai. Itulah aku dah cakap. Masjid ni terkenal dah. Imam dia power. Yang dia tak tahu disebabkan imam ni masyhur. Dia dah dipindahkan pergi masjid lain. Yang tinggal kat situ imam lama. Lurus dah dapatkan saf. Betul ke ni masjid ni? Wih, kawan tu cakap. Betul lah kok ramai ni. Allahu Akbar. Macam lain ni weh kawan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lepas tu senyap. Mak pala senyap lah imam ni. Arah tak peganjat orang nak bilang Ar-Rahmanir-Rahim. Makmum ini baru isyak ni weh. Belum tarawih lagi. Sabar. Sembahyang tarawih ni tak ada nak kerja nak cepat-cepat, betul tak? Ikut aja. Tak kisah dah. Macam 8 ke 10 ke 20 ke. Yang penting adab solat sunat tarawih ni ikut daripada mula sampai habis. Kali lepas 8 rakaat dia buat witir sendiri kat belakang. Ramai tak macam tu? Ramai. Dari segi adabnya tak kena. Kita nak pilih imam tu, ikut imam tu, ikutlah pada mula sampai habis. Melainkan dia lah emergency sakit perut. Setiap malam lepas 8 rakaat dia sakit perut.